Air ni luk sinar, salji ni putih. Padahal dua-dua dari air juga. Soalan hari ini, kenapa bila jadi salji terus nampak putih? Jawapan dia bukan cat. Jawapan dia cahaya dan bentuk salji. Kita mula dengan benda paling penting. Putih tu bukan warna yang salji simpan. Putih tu cara cahaya keluar ke mata kita. Kalau cahaya boleh lalu terus, benda nampak jernih. Kalau cahaya bersepah keluar semua arah, benda nampak putih. Air nampak jernih sebab banyak cahaya, lalu terus. Salji nampak putih sebab cahaya tak sempat lalu lurus. Dia asyik kena gangguan dan bertukar arah. Okey, ini bahagian ramai confuse. Bila orang kata salji ada banyak permukaan, bukan permukaan luar segenggam salji tu. Maksud sebenar ialah dalam salji ada berjuta-juta tempat ais jumpa udara. Itu yang kita panggil sempadan. Salji bukan satu ketul ais padu. Salji ialah berjuta kristal ais kecil yang berkumpul longgar. Kecil, banyak, bercabang. Dan antara kristal tu ada ruang udara. Bayang gula. Gula cube satu ketul, permukaan dia sikit. Tapi gula pasir halus-halus. Permukaan dia jadi banyak sangat. Salji lebih kurang macam tu. Dia versi ais yang jadi butir-butir halus. Lagi kecil pecahan, lagi banyak permukaan. Tambah pula ada udara di celah-celah. So, jumlah sempadan ais udara jadi gila banyak. Sekarang apa jadi pada cahaya? Cahaya masuk salji. Dia jumpa sempadan ais udara. Tukar arah sikit, jumpa sempadan lain. Tukar arah lagi, ulang dan ulang. Sebab sempadan tu terlalu banyak. Akhirnya cahaya keluar balik. Tapi keluar ke semua arah. Bila semua warna cahaya keluar bersepah ke mata kita, kita nampak putih. Itu saja. Banyak sempadan menghasilkan banyak bounce dan hasilnya jadilah warna putih. Demo mudah. Bekas A, ais cube. Bekas B, ais hancur atau ais kisar. Ais cube kadang nampak lebih jernih. Ais hancur nampak lebih putih. Kenapa? Sebab ais hancur ada lebih banyak permukaan kecil-kecil dan lebih banyak udara terperangkap antara ketul-ketul. Kalau nak contoh lain, buih sabun. Buih sabun pun putih sebab ada banyak sempadan air jumpa udara. Konsep sama. Ya, ais pun boleh jadi putih. Biasanya sebab ada gelembung udara terperangkap atau rekahan halus atau mineral, kotoran halus dalam air. Semua ni buat cahaya susah lalu lurus. Cahaya jadi bersepah. So, ais nampak keruh atau putih. Recap laju. Air jernih sebab cahaya banyak lalu terus. Salji putih sebab salji ada berjuta kristal kecil dan ruang udara. Itu buat banyak sempadan ais udara. Cahaya jadi bounce banyak kali. Keluar bersepah, kita nampak putih. Okey, settle. Kalau video ini membantu, tekan like. Kalau nak lagi video saiz yang senang faham, subscribe Lati H Rex.